Ni apa yang boleh buat mak hampa belikan kasut bola bagi kat hampa? Ha, tengok sana. Wah, nampak sedap mah. Apa beza dia? Ha, ni dia beza dia. Kita menggunakan bahan-bahan semula jadi macam ni untuk hasilkan kita punya paste rendang. Ha. Kalau macam tu nak masak dia lama ke? Tak payah lama-lama. Selalunya kalau orang masak 5 jam, 6 jam. Tapi kita dah siap sedia untuk hampa semua paste sejati yang macam ni. Ha, paste rendang. So boleh tengok dia makan. Ha, mi apa yang boleh buat mak hampa belikan kasut bola untuk hampa semua? Hampa kena beli. Nak beli dekat mana? Ah, nak beli, hampa kena beli dekat beg kuning tau sekarang ni. Beg kuning kita dapatkan Nyonya 336 rendang mi ni, dapatkan dekat beg kuning untuk 100 orang terawal akan dapat harga trial pack. So takkan tunggu lama-lama, cepat dapatkan kasut bola hampa semua dengan rendang mi ni sekarang.